Pernahkah anda rasa seolah-olah hidup ini satu siri kejadian yang rawak dan tidak terkawal? Satu hari anda gembira, esoknya anda berdepan cabaran. Anda berusaha keras tetapi hasilnya tidak menentu. Anda rasa seperti sehelai daun yang ditiup angin, terumbang-ambing oleh keadaan di luar kawalan anda. Ramai di antara kita hidup dalam keadaan ini, menerima apa sahaja yang datang dan menganggapnya sebagai takdir. Kita melihat kejayaan orang lain dan menganggap mereka bernasib baik. Kita melihat kebetulan-kebetulan dalam hidup kita, sama ada yang baik atau buruk. Dan kita hanya mengangkat bahu sambil berkata, ia hanya satu kebetulan. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa tiada apa yang berlaku secara kebetulan? Bagaimana jika setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap cabaran dan setiap detik kejayaan adalah sebahagian daripada satu dialog yang berterusan antara dunia dalaman anda dan alam semesta di sekeliling anda? Ini bukan sekadar pemikiran positif atau angan-angan kosong. Ini adalah satu kebenaran yang mendalam, yang disokong oleh penemuan sains kuantum termaju dan kebijaksanaan ajaran kuno yang telah wujud beribu-ribu tahun. Konsep utamanya ialah realiti luaran anda adalah cerminan langsung keadaan kesedaran dalaman anda. Peristiwa-peristiwa yang anda sebut sebagai kebetulan ataupun sinkronisiti sebenarnya adalah isyarat daripada alam semesta yang mengesahkan bahawa frekuensi dalaman anda sedang diterima dengan jelas. Ia adalah bukti bahawa anda sedang berhubung, bahawa minda anda dan jirim sedang berkomunikasi. Fikirkan tentangnya. Apabila anda memikirkan seseorang yang sudah lama tidak anda temui, dan tiba-tiba mereka menghubungi anda, atau apabila anda memerlukan jawapan kepada satu masalah, dan jawapan itu muncul dalam bentuk sebuah buku, perbualan atau lagu di radio. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam semesta yang bertindak balas terhadap fokus dan tenaga anda. Masalahnya ialah kebanyakan kita menghantar isyarat yang bercampur-campur. Kita mahukan kejayaan, tetapi di dalam hati kita rasa tidak layak. Kita mahukan kasih sayang, tetapi kita menyimpan rasa takut akan penolakan. Getaran yang tidak selaras ini mewujudkan realiti yang tidak menentu dan sering mengecewakan. Sudah tiba masanya untuk kita sedar daripada tidur ini dan memahami bahawa kita bukanlah mangsa keadaan, tetapi arkitek utama realiti kita. Penyelesaiannya terletak pada satu anjakan perspektif yang radikal. Daripada cuba mengubah dunia di luar, kita mesti mula mengubah dunia di dalam. Ini adalah prinsip teres yang diajar oleh pemikir mistik seperti Neville Goddard yang menekankan kuasa untuk hidup dalam perasaan hajat yang telah terkabul. Ini bermakna daripada menunggu keadaan luaran berubah untuk merasa bahagia, berjaya atau disayangi, anda memilih untuk merasai perasaan itu sekarang, seolah-olah ia sudah pun menjadi kenyataan. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan perasaan ini, anda sebenarnya sedang mengubah frekuensi getaran tenaga anda. Menurut fizik kuantum, semua benda pada asasnya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran dan emosi anda juga adalah getaran tenaga. Apabila anda mengubah keadaan emosi anda mengubah frekuensi anda. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa satu sistem getaran boleh bertindak balas terhadap getaran luaran dengan frekuensi yang sama. Apabila anda bergetar pada frekuensi kelimpahan dan kesyukuran, anda secara semula jadi akan menarik dan mengalami peristiwa, orang dan peluang yang beresonans dengan frekuensi tersebut. Di sinilah konsep jambatan peristiwa ataupun rentetan kejadian menjadi penting. Apabila anda mengekalkan keadaan hajat terkabul, alam semesta akan mula menyusun semula dirinya untuk memadankan getaran dalaman anda. Ia akan mengatur satu siri peristiwa yang kelihatan semula jadi dan logik.
yang membawa anda secara beransur-ansur kepada manifestasi keinginan anda. Peristiwa-peristiwa ini yang sering kita anggap sebagai sinkronisiti sebenarnya adalah langkah-langkah di atas jambatan yang dibina oleh kesedaran anda. Ia adalah bukti fizikal bahawa dialog antara anda dan medan kesedaran bersatu sedang berlaku. Eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum menunjukkan bahawa zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati hadir, semua kemungkinan itu runtuh menjadi satu realiti tunggal. Kesedaran anda adalah pemerhati itu. Dengan memilih keadaan perasaan dalaman anda secara aktif memilih realiti mana yang akan anda alami daripada lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Anda bukan lagi menunggu dunia memberi anda sebab untuk gembira. Sebaliknya, anda memberikan dunia getaran kebahagiaan anda dan dunia tidak mempunyai pilihan selain memantulkannya kembali kepada anda. Namun, mengapa begitu sukar untuk mengekalkan keadaan perasaan yang positif ini? Mengapa kita sering kembali kepada corak pemikiran lama yang penuh keraguan, ketakutan dan kekurangan? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Neuroscience moden telah membuktikan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi kita setiap hari dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah seperti sistem pengendalian automatik yang berjalan di latar belakang. Minda separa sedar ini diprogramkan sejak kita kecil melalui pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Setiap kali anda merasa tidak cukup baik, ditolak atau gagal, satu jejak emosi tertanam dalam sistem saraf anda. Lama-kelamaan, jejak-jejak ini membentuk identiti teras anda. Anda mula percaya bahawa saya adalah seorang yang sering gagal atau saya tidak layak untuk disayangi. Identiti separa sedar inilah yang menjadi penghalang terbesar. Anda boleh mengulangi afirmasi positif beribu kali. Tetapi jika program separa sedar anda mengatakan sebaliknya, ia seperti cuba menanam bunga di atas konkrit. Minda sedar anda yang hanya mempunyai 5% kuasa akan sentiasa dikalahkan oleh 95% kuasa minda separa sedar. Minda separa sedar tidak memahami logik atau alasan. Ia berkomunikasi dalam bahasa perasaan dan emosi. Oleh itu, untuk mengubah program lama, kita tidak boleh hanya berfikir secara berbeza. Kita mesti merasa secara berbeza. Kita mesti mencipta pengalaman emosi baru yang cukup kuat untuk menulis semula program lama. Kita mesti meyakinkan badan kita pada tahap selular bahawa realiti baru itu sudah pun wujud. Ini memerlukan kita untuk melangkaui minda analytical kita yang sentiasa meragui dan menganalisis dan masuk ke dalam keadaan di mana kita boleh berkomunikasi secara langsung dengan sistem pengendalian dalaman kita. Ini adalah kerja sebenar dalam proses manifestasi, iaitu menjadi arkitek semula identiti anda dari dalam keluar. Jadi, bagaimana kita boleh memprogram semula minda separa sedar ini dengan berkesan? Kuncinya adalah dengan mengakses keadaan otak yang betul. Salah satu masa yang paling berkuasa untuk ini adalah keadaan hypnagogic, iaitu keadaan transisi sejurus sebelum anda tertidur atau sejurus selepas anda bangun. Dalam keadaan ini, gelombang otak anda melambat ke tahap alfa dan theta, di mana tabir antara minda sedar dan separa sedar menjadi sangat nipis. Ini adalah pintu masuk ke bilik kawalan realiti anda. Dua teknik yang sangat berkuasa untuk digunakan dalam keadaan ini adalah revisi dan merasakan keadaan hajat terkabul. Teknik revisi seperti yang diajarkan oleh Goddard melibatkan menyemak semula peristiwa hari anda dalam fikiran anda sebelum tidur. Jika ada sebarang interaksi, peristiwa atau perasaan yang tidak anda sukai, anda tidak mengulanginya.
Sebaliknya, anda menulis semula skripnya dalam imajinasi anda. Anda bayangkan semula perbualan itu berjalan lancar. Anda bayangkan semula mesyuarat itu berjaya. Anda rasakan emosi positif yang sepadan dengan versi baru peristiwa itu sehinggalah ia terasa nyata. Dengan melakukan ini, anda sebenarnya sedang meneutralkan cas emosi negatif yang terikat pada memori itu dan menggantikannya dengan yang positif. Ini menghalang pengalaman negatif daripada mengukuhkan program kekurangan dalam minda separa sedar anda. Teknik kedua adalah dengan secara aktif merasakan keadaan hajat terkabul. Sebelum tidur, jangan fikirkan tentang keinginan anda seolah-olah ia berada di masa depan. Sebaliknya, tanyakan pada diri anda, apakah perasaan yang akan saya alami jika keinginan saya sudah pun menjadi kenyataan sekarang? Adakah ia perasaan lega, gembira, bersyukur, selamat? Pilih satu perasaan teras itu dan hayatinya sepenuhnya. Rasakan ia dalam setiap sel badan anda. Bayangkan satu babak pendek yang membayangkan keinginan anda sudah tercapai. Dan ulang babak itu dalam fikiran anda seperti lagu yang menenangkan. Sambil terus meresapi perasaan itu sehingga anda tertidur. Apabila anda tertidur dalam keadaan perasaan itu, anda sedang memberikan arahan yang jelas kepada minda separa sedar anda. Anda sedang memprogramkannya sepanjang malam dengan kebenaran realiti baru anda. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah latihan neuroscience. Anda sedang membina laluan saraf baru dan mengkondisikan badan anda secara emosi untuk masa depan yang anda inginkan. Untuk memahami proses ini pada tahap yang lebih mendalam, kita perlu meluaskan pemahaman kita tentang realiti. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa di sebalik dunia material yang kita lihat, terdapat satu medan tenaga dan maklumat yang saling berhubung, yang sering dirujuk sebagai medan titik sifar atau medan kesedaran bersatu. Medan ini mengandungi semua kemungkinan semua realiti yang berpotensi. Ia seperti stesen radio kosmik yang menyiarkan frekuensi tanpa had secara serentak. Fikiran dan emosi anda bertindak sebagai tombol penala pada radio kesedaran anda. Keadaan perasaan anda yang dominan atau getaran anda menentukan stesen mana ataupun realiti mana yang anda tala. Jika anda sentiasa bergetar dengan perasaan kekurangan dan kerisauan, anda akan menala kepada realiti yang penuh dengan bukti kekurangan dan kerisauan. Jika anda berjaya mengekalkan getaran kelimpahan dan kepercayaan, anda akan menala kepada realiti yang memantulkan kelimpahan dan kepercayaan. Masalah utama yang dihadapi oleh ramai orang adalah ketidakselarasan ataupun ketidakkoherenan. Maksudnya, fikiran, perasaan dan tindakan mereka tidak selari. Anda mungkin berfikir tentang kekayaan tetapi anda merasa miskin. Anda mungkin berkata anda mahu sihat tetapi anda terus melakukan tabiat yang tidak sihat. Isyarat yang bercampur-campur ini mewujudkan statik dalam medan dan hasilnya adalah realiti yang keliru dan tidak memuaskan. Untuk menjadi pencipta yang berkesan, anda mesti mencapai keadaan koheren. Ini bermakna menyelaraskan fikiran anda dengan perasaan anda dan perasaan anda dengan tindakan anda. Apabila fikiran anda tentang kejayaan dipadankan dengan perasaan emosi kejayaan yang tulen dan disokong oleh tindakan yang diilhamkan dari keadaan itu, anda menjadi seperti laser yang fokus. Tenaga anda tidak lagi tersebar tetapi diarahkan dengan niat yang jelas. Di sinilah peranan epigenetik menjadi sangat menarik. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Emosi anda secara harfiah adalah kimia. Perasaan seperti ketakutan dan tekanan melepaskan hormon seperti kortisol yang dalam jangka masa panjang boleh menyahaktifkan gen pertumbuhan dan pembaikan.
Sebaliknya, emosi yang tinggi seperti kasih sayang dan kesyukuran melepaskan bahan kimia yang berbeza, yang boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan dan kecergasan. Ini adalah bukti saintifik yang kukuh bahawa keadaan dalaman anda boleh mengubah biologi fizikal anda. Apabila anda secara konsisten mengamalkan keadaan perasaan yang baru, anda bukan sahaja menghantar isyarat baru kepada medan kuantum, anda juga sedang menghantar arahan baru kepada sel-sel anda. Secara literal, memprogram semula badan anda untuk hidup dalam realiti baru itu. Sinkronisiti yang anda alami kemudiannya menjadi maklum balas dari medan yang memberitahu anda bahawa penalaan anda berjaya dan realiti baru anda sedang dalam perjalanan untuk dijelmakan. Mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda tidak memerlukan anda untuk bermeditasi di atas gunung selama berjam-jam. Ia adalah tentang membuat anjakan-anjakan kecil yang konsisten dalam cara anda berfikir dan merasa setiap hari. Mulakan hari anda bukan dengan mencapai telefon anda dan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda. Sebaliknya, ambil masa 5 minit sebaik sahaja anda bangun. Pejamkan mata anda dan tanyakan pada diri anda, apakah versi terhebat diri saya yang saya ingin jadi hari ini? Apakah perasaan yang akan saya alami jika hari ini adalah hari yang paling menakjubkan? Pilih satu perasaan teras, sama ada kesyukuran, kegembiraan, keyakinan atau kedamaian. Kemudian hayati perasaan itu, biarkan ia memenuhi seluruh badan anda. Tetapkan niat bahawa anda akan membawa perasaan ini bersama anda sepanjang hari. Tidak kira apa pun yang berlaku. Ini adalah tindakan mencipta hari anda sebelum ia bermula. Sepanjang hari, jadikan ia satu amalan untuk memeriksa keadaan dalaman anda. Apabila anda berhadapan dengan cabaran atau situasi yang mencetuskan emosi negatif, berhentilah sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Daripada bertindak balas secara automatik, tanyakan pada diri anda bagaimana versi terhebat diri saya akan menangani situasi ini. Cuba kembalikan diri anda kepada perasaan yang anda tetapkan pada waktu pagi. Ini bukan tentang menafikan emosi negatif, tetapi tentang tidak membiarkan emosi itu mengawal anda dan menentukan getaran anda. Pada waktu malam pula, amalkan teknik revisi yang telah kita bincangkan. Tulis semula mana-mana bahagian hari anda yang tidak selari dengan realiti yang anda inginkan. Kemudian, tidurlah dalam perasaan hajat yang telah terkabul. Amalan harian yang mudah ini, apabila dilakukan secara konsisten, akan mula membina momentum. Anda akan mula melihat lebih banyak sinkronisiti, lebih banyak kebetulan yang bermakna, yang mengesahkan bahawa anjakan dalaman anda sedang membuahkan hasil di dunia luaran. Sekarang saya ingin mengajak anda untuk mengambil tindakan. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu perasaan yang akan anda pilih untuk amalkan dan hayati mulai esok pagi. Dengan menuliskannya, anda mengukuhkan niat anda dan mengisytiharkannya kepada alam semesta. Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini adalah apabila realiti 3D semasa anda kelihatan bercanggah dengan realiti yang anda bina di dalam. Anda mungkin mengamalkan perasaan kelimpahan, tetapi bil-bil terus menimbun. Anda mungkin merasakan kasih sayang, tetapi anda masih bersendirian. Pada ketika inilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka melihat keadaan luaran dan membuat kesimpulan bahawa amalan ini tidak berkesan. Inilah ujian sebenar kepercayaan anda. Anda mesti faham bahawa terdapat satu tempoh jeda masa antara penanaman benih di dalam dan penuaian buah di luar. Medan kuantum sedang menyusun semula dirinya dan jambatan peristiwa sedang dibina. Kadang-kadang jambatan itu kelihatan seperti cabaran atau halangan. Mungkin anda kehilangan pekerjaan, tetapi ini adalah perlu supaya anda boleh menemui kerjaya impian anda. Mungkin satu hubungan berakhir,
Tetapi ini adalah untuk memberi ruang kepada pasangan jiwa anda. Anda mesti belajar untuk mempercayai proses ini, walaupun anda tidak dapat melihat gambaran penuhnya. Keraguan adalah musuh terbesar manifestasi. Keraguan adalah getaran yang secara langsung membatalkan getaran kepercayaan anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Akui kehadirannya, tetapi jangan berikan kuasa kepadanya. Kembalikan fokus anda kepada kebenaran dalaman anda. Ingatkan diri anda tentang siapa diri anda sebenarnya, iaitu kesedaran murni yang mempunyai kuasa untuk memilih pengalamannya. Salah satu cara yang berkesan untuk mengatasi keraguan adalah dengan menyimpan jurnal sinkronisiti. Setiap kali anda mengalami satu kebetulan yang bermakna sekecil mana pun, catatkannya. Apabila anda mula melihat corak bukti-bukti ini, kepercayaan anda akan menjadi semakin kukuh. Anda tidak lagi hanya berharap, tetapi anda tahu, berdasarkan pengalaman pribadi anda, bahawa ada satu kecerdasan yang lebih tinggi sedang berkomunikasi dengan anda. Selain itu, penting untuk mengelilingi diri anda dengan persekitaran yang menyokong keadaan baru anda. Ini mungkin bermakna mengurangkan masa dengan orang yang sentiasa negatif atau tidak mempercayai anda. Ia mungkin bermakna mendengar muzik yang menaikkan semangat, membaca buku yang memberi inspirasi atau menonton video seperti ini yang mengukuhkan pemahaman anda. Ingat, anda sedang mengkondisikan semula program yang telah berjalan selama berdekat-dekat. Ia memerlukan kesabaran, belas kasihan terhadap diri sendiri dan ketekunan. Jangan menghukum diri anda jika anda tergelincir kembali ke corak lama. Setiap saat adalah peluang baru untuk memilih semula. Setiap nafas adalah peluang untuk kembali ke keadaan hajat terkabul. Dengan terus-menerus memilih untuk merasakan realiti masa depan anda pada masa kini, anda secara beransur-ansur akan menutup jurang antara dunia dalaman dan luaran, sehinggalah kedua-duanya menjadi satu. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita bermula dengan perasaan sebagai mangsa keadaan yang kerawak, dan kini kita tiba pada pemahaman bahawa kita adalah pencipta yang berkuasa bagi realiti kita sendiri. Kita telah belajar bahawa realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan di luar sana, tetapi satu medan kemungkinan yang cair dan sentiasa bertindak balas terhadap kesedaran kita. Peristiwa yang kita panggil sinkronisiti atau kebetulan bukanlah kesilapan dalam sistem, sebaliknya ia adalah mesej pengesahan daripada alam semesta yang memberitahu kita bahawa getaran dalaman kita sedang didengari dan dijawab. Kita telah meneroka bagaimana prinsip dari fizik kuantum seperti kesan pemerhati dan resonans memberikan kerangka saintifik untuk memahami bagaimana kesedaran kita membentuk jirim. Neuroscience telah menunjukkan kepada kita peranan penting, minda separa sedar, yang mengawal 95% hidup kita dan bagaimana kita boleh memprogramkannya semula dengan mengakses keadaan hipnagogik melalui teknik seperti revisi dan merasakan hajat terkabul. Kita juga telah melihat bagaimana epigenetik membuktikan bahawa keadaan emosi kita yang berterusan boleh mengubah ekspresi gen kita, membuktikan tanpa ragu-ragu bahawa perubahan dalaman membawa kepada perubahan fizikal. Mesej utamanya adalah jelas: untuk mengubah hidup anda tidak perlu berjuang dengan dunia di luar. Anda hanya perlu mengubah keadaan dalaman anda. Anda perlu berani untuk merasakan perasaan realiti impian anda sekarang, sebelum anda mempunyai sebarang bukti untuknya. Anda perlu mengekalkan perasaan itu dengan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi, walaupun deria anda memberitahu anda sebaliknya. Ini adalah anjakan daripada menjadi penyebab dan akibat kepada menjadi penyebab utama dalam hidup anda. Anda tidak lagi bertindak balas terhadap realiti. Anda yang menyebabkannya.
Ini adalah warisan anda, hak anda sejak lahir. Anda dilahirkan dengan kuasa imajinasi dan perasaan alat-alat penciptaan yang paling hebat di alam semesta. Sekarang adalah masanya untuk menuntut kembali kuasa itu. Berhenti menunggu kebenaran dari luar. Beri diri anda kebenaran untuk menjadi, melakukan dan memiliki apa sahaja yang diinginkan oleh hati anda. Pilih keadaan anda, hidup di dalamnya dan saksikan bagaimana dunia menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Perjalanan ini adalah untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya. Jika mesej ini bergema dengan anda dan anda bersedia untuk melangkah ke dalam kuasa pencipta anda, saya menjemput anda untuk melanggan saluran ini. Sertailah komuniti individu yang sedar, yang berdedikasi untuk menyokong satu sama lain dalam perjalanan membina realiti yang kita inginkan. Tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas video akan datang di mana kita akan meneroka lebih mendalam lagi tentang sains dan kerohanian manifestasi. Ingatlah, anda bukan setitis air dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan dalam setitis air. Semua kuasa yang mencipta dunia ada di dalam diri anda sekarang.